Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Natasha binti Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syakirah binti Jamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khadijah binti Fuad Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Nazira binti Muhammad Fazli. Hari ini saya akan menerangkan tentang kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi atau lebih dikenali sebagai emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola dan menggunakan emosi diri sendiri serta orang lain secara efektif untuk membangun hubungan yang sihat dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan, seperti kita menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan yang sukar dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang elemen-elemen utama dalam kecerdasan emosi ini. Elemen utamanya ada 5. Yang pertama, kesedaran diri. Yang kedua, pengenalan diri. Dan yang ketiga, motivasi diri. Okey, pengendalian diri ialah kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls dengan baik. Seperti kita bertindak dulu sebelum kita berfikir dulu sebelum kita bertindak dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, motivasi diri, iaitu kemampuan untuk memotivasikan diri sendiri agar tetap positif dan berorientasi pada tujuan meskipun menghadapi kesulitan. Dia akan menerangkan tentang kepentingan kecerdasan emosi. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu dalam kehidupan peribadi di mana ia dapat meningkatkan keyakinan diri. Seseorang itu akan sentiasa rasa yakin untuk maju ke hadapan dan tidak mempunyai perasaan ragu-ragu sedikit pun dalam hati untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Yang keduanya ialah dalam pembelajaran atau akademik. Murid lebih fokus dan kurang terpengaruh dengan emosi negatif. Saya dapat katakan di sini bahawa apabila seseorang murid mempunyai emosi yang sihat, terkawal dan stabil, mereka akan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembelajaran mereka, sekaligus akan menghilangkan perasaan seperti stres dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketiga ialah dalam kerjaya, iaitu membantu seseorang dalam membuat keputusan dengan bijak. Seseorang akan menyelesaikan sesuatu masalah berkaitan dengan pekerjaan mereka dengan mudah tanpa melibatkan bantuan atau pertolongan daripada orang lain kerana mereka pandai mengendalikan emosi mereka. Yang keempat ialah dalam hubungan sosial, iaitu mengelakkan salah faham antara satu sama lain. Ini kerana apabila seseorang mempunyai emosi yang baik, mereka akan mudah berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, dengan bersopan santun dan tidak akan melibatkan sebarang pergaduhan dan persengketaan. Saya akan terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, asuhan keluarga. Cara ibu bapa mendidik anak sangat penting kerana dari kecil kita perlu belajar untuk mengawal emosi, berkomunikasi dengan orang lain dan cara menyelesaikan masalah melalui mereka. Yang kedua pula, kesetaraan sosial. Kawan dan masyarakat di sekeliling kita mestilah dia beri kesan besar. Contohnya, kawan positif akan membantu kita mengawal perasaan dengan lebih baik, manakala suasana toksik boleh menjejaskan emosi kita. Yang ketiga, budaya dan agama. Nilai norma serta ajaran agama yang kita pegang memberi panduan jelas bagaimana nak mengawal diri, bersabar dan bertindak dengan cara yang betul dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, pengalaman hidup, sama ada melalui kejayaan, kegagalan, trauma atau lain-lain. Semua pengalaman ini mengajar kita untuk lebih kuat, lebih matang dan lebih bijak untuk menguruskan emosi kita. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang aplikasi kecerdasan emosi dalam kehidupan.
Dekat sini saya ada tulis 3. Saya berikan 3. Satu adalah dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri kita perlu kawal emosi seperti marah, sedih, cemburu, dan diri kita juga kita perlu membina keyakinan diri. Dalam keluarga kita perlu mengelakkan konflik dengan kita berbicara berhemah dengan mereka. And then kita perlu menjaga perasaan mereka. Dalam pendidikan pelajar akan lebih fokus dalam apa yang cikgu terangkan. Lepas tu pelajar tu akan lebih berdisiplin. Kesimpulannya kat sini, konsep kecerdasan emosi adalah konsep kecerdasan yang lebih luas dan ada kaitan dengan kesedaran ke atas emosi dan perasaan. Bagaimana perasaan dapat berinteraksi dengan kecerdasan mental atau IQ. Pendapat ini sejajar dengan pandangan yang menyatakan kita sebenarnya memerlukan lebih daripada kecerdasan otak supaya lebih berjaya dalam hidup. Kita mesti berusaha membentuk dan meneruskan kebolehan berhubung atau berkomunikasi secara sihat dengan orang di sekeliling kita. Sekian, terima kasih.